Hmm. Mm-mm. Hai, welcome back to The X Editor bersama saya Kifi Razak. Biar dunia menilai, kita di sini mendengar. Ini bukanlah sensasi tetapi realiti. Menyelami kisah suka duka, jatuh bangun dan kejayaan yang boleh dijadikan inspirasi buat semua wanita. Tetamu saya kali ini, seorang mungkin Gen Z tidak mengenali beliau, tetapi zaman saya, beliau sangat popular sebagai zaman kemuncaknya ketika menjadi seorang pengacara. Kalau saya sebut rancangan apa, mesti orang tahu. Saya tampilkan bersama dengan saya, Puan Sharifah Bibi Serina atau lebih dikenali sebagai Rina Han. Dijemput Puan Rina Han bersama saya kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Rina boleh kita panggil Kak Rina Ya. Kak Rina our style lah hari ni Tidak ada lah. ikat-ikat kat kepala Fuh. Kak Rina, sebelum kita start, I rindu sangat nak dengar. Please. Sekali Janganlah, je. jangan, tak baik. Sekali je. Tak baik. Tadi tak cakap Sekali pun je nak. tagline tu. Tagline tu kita nak dengar. 1, 2. Pop quiz. Yes. Itu yang saya nak sangat dengar. Saya rindu sangat. Itu zaman saya sekolah, saya rasa. Pop quiz. Adakah itu zaman kemuncak Rina Han? Ya kot. Ya, betul. Betul. Itu zaman kemuncak yang mana selepas pop quiz tu saya pun dah ke belakang tabir kan. Maknanya saya dah start menulis and all that, dan slowly saya tinggalkan depan kamera. Saya ke belakang kamera. Orang mungkin, especially Gen Z lah, mungkin dia orang tak kenal siapa Rina Han kan. Rina Han merupakan seorang start dengan modeling, penyanyi, pelakon, pengacara dan sekarang penulis. Ya, saya. Penulis, dan ini Sebenarnya saya penulis paling lama. Penulis paling lama? Ya, penulis paling lama sebab saya mula menulis tahun 1995. Oh, lama. Jadi bagi saya adalah penulis first. Tapi of course orang tak ingat sebab penulis ni dia kerjaya yang sepi. Belakang tabir. Kerjaya yang sepi. Korang tak nampak kan. Tapi sebenarnya saya dah menulis lama. Itu bukannya terakhir saya jadi penulis, tak. Saya mula daripada situ kan. Dan ini merupakan novel terbaru Kak Rina Ya, betul. Dosa yang Diwarisi. Ya. Dia punya ayat saja, dosa yang diwarisi. Saya pun rasa tersentuh dengan novel ni. Ada dosa yang tak luput meski setengah abad berlalu. Okey, kita cakap ni kemudian. Baik. Sebelum tu, kita sentuh dulu tentang pop quiz. Alright. Masa zaman kegemilangan pop quiz ni rancangan hiburan quiz kan Kak Rina kan? Ya, betul. Bila dia orang, kalau kita nak imbas sikit lah zaman kegemilangan tu, mula-mula dia orang offer pop quiz dekat Kak Rina. Dan memang betul-betul ke you memang couple, bukanlah couple, maksudnya dipairkan bersama dengan Aznil, Ya, betul. Datuk Haji Aznil tu, memang itu adalah pilihan pertama ataukah itu pilihan kedua, ketiga atau macam mana? Hakikatnya saya macam apa yang terjadi pada masa tu, kan dengan Polygram, so kita punya PR semua ni dia bagi tahulah Rina ada offer daripada TV3 untuk jadi pengacara. So saya cakap, boleh ke? Kita boleh ke? Kan? So dia kata cubalah. Okeylah, kita cubalah, tak ada masalah kan. So pergi saya fikir nak pergi audition, tapi rupanya tak. Dia orang kata okey, terus jalan je kan. Saya cakap okay, that was the first time saya kenal dengan Aznil, Pak Nil, Datuk Aznil. So and we just hit it off. Maknanya kita memang kita selesa. Kita selesa, kita boleh bergurau, maknanya kita in sync lah kan. So that's how we met and that's how we start. And about sama ada saya pilihan pertama atau tidak, no, saya bukan pilihan pertama sebab apparently saya tak tahu. Sebelum saya dipanggil, dia orang dah jalankan audition.
Oh. Dia orang jalankan rasa ramai. Saya tak tahu berapa ramai, tapi ramai orang yang dah datang dan pergi, dan saya tak tahu pun audition tu ada. And then they call you terus without no audition apa? Dia orang penat nak ganja. Dia orang dah tengok ramai sangat. Dia orang pun confused. Okay. I don't know, rezeki lah. Tapi mungkin dia orang dah nampak kot kilauan-kilauan yang ada pada Rinahan ketika itu. So at the moment, apa peristiwa yang paling lucu you pernah ingat dengan Pak Nil? Berapa season lah? 4 season? 5? Lama nanti sekejap. Lama lah, tak ingat lah, tapi lama rasanya 13 season kot. 13 season? Sebab setahun kita ada 4 season. Kan? So 13 season rasanya. Mungkin kenangan yang paling the best yang Kak Rina boleh ingat ketika itu? Saya pun tak ingat lah. Macam banyak yang berlaku. Tapi, okay, because Pop Quiz begitu lama kan. Saya daripada saya kurus, lepas tu saya gemuk, lepas tu saya ngandung, lepas tu saya tak ngandung, saya dah bersalin, kan? Ada lagi kan? So, yang saya ingat masa audience yang penonton ni kadang-kadang dia orang pelik tau. Dia orang tengok couple dekat TV, dia fikir dia couple kan? So, ada satu moment tu, cuma saya tak ingat di mana location tu, sama ada di Terengganu ke... Bukan Terengganu saya tak mengandung. Bukan mana saya mengandung tu. Sebab saya mengandung besar, saya jalan dengan Aznil, dia fikir kita suami isteri. Okay, Pak Nil. Kan? So we were laughing. Macam, bukan. Because kita bergurau, kita bersembang biasa kan. So dia fikir, penonton fikir kan begitu. Itu antara benda-benda kelakar lah kan. Kelakar dan pelik jugalah. Kelakar dan pelik kan. Macam, yes. Because, maybe because, back then, this is in the 90s kan, tidak seperti hari ini. Hari ini, berita tentang artis tu, kadang artis tu belum tahu, orang tahu dulu. Betul. Because of social media kan. Tapi hari ini tak, lambat untuk artis pick up kan. Kadang-kadang, artis pick up lah, penonton pick up, because dia orang kena tunggu majalah, kena tunggu rancangan TV, tak ada social media. Kak Rina rasa kan, kalau zaman tu ada social media, apa akan berlaku di antara Kak Rina, Aznil, Pop Quiz? Wow, alam. Mesti meletup. Viral je setiap minggu. Alam. Okay, Kita tak tahu. bila datang pada saat kata last season yang hujung-hujung Pop Quiz tu kan, what's happened ketika itu Kak Rina, kalau boleh flashback momen-momen terakhir bersama Pop Quiz tu? Sebab Pop Quiz tu meninggalkan kesan, especially for 90s golongan yang macam I yang membesar tu, Pop Quiz tu sangat legend lah rancangan tu. Honestly, I don't really remember. I cuma ingat I selalu macam, okay, dia orang kata, okay Rina kita shoot, okay Rina kita tak shoot, okay, I macam tu je. Kalau panggil I shoot, I pergi, tak panggil tak kan. Tapi pada masa tu because I had a contract kan, every time kita ada contract, dan a contract wasn't renewed and I wasn't told. Dia macam just senyap je. Then tak adalah, ada satu season yang lepas my last season tak ada shoot, memang tak ada Pop Quiz lama juga for some time kan. Dia orang stop. Yeah, that's what happened. Then Azria tahu dia orang stop Pop Quiz. Okay lah. Dan berakhir macam tu je. Dia berakhir macam tu, tapi later on, they pick it up again. I think, siapa ya? Dang Surya. Ya. Ada beberapa host wanita dengan Aznil. Dia orang ada je, pernah je tanya I kan. Tapi, I think timing wasn't good kot. Kita tak adalah macam isu apa-apa, macam gaduh ke apa, tak ada. Tak ada, we were okay je. Selama mengenali Pak Nil, Datuk Aznil, bekerja dengannya, what you can say about him? Datuk. Dia, first and foremost, is a very, very intelligent person. Dia very intelligent, of course dia baik hati. Dan dia sangat kreatif. Level creativity dia tu kadang-kadang I tak boleh nak match. Mana kata, I tak nampak pun apa yang dia nak buat. Even the tagline Pop Quiz tu is from him. Dia yang macam, on the first pilot episode tu kan, dia dah cakap dah, Rina, we must have tagline. Macam, should we? Like, why? You know? Kita kena ada tagline supaya orang dengar je, orang terus tahu, orang terus ingat. Okay. I jump, okay, because aku tak tahu konsep ni kan. Tapi kau introduce kat aku, okay lah, try je. So kita try a few yang kita rasa macam selesa. Selesa disebut kan. Until Pop Quiz tu melekat lah.
Itu Ah, kisahnya. yes. So nampak tak macam betapa intelligent dan Baik. kreatifnya dia. Dan in fact kalau it reflects kan dalam dia punya pemilihan fashion, cara dia bawa Ya. diri. In fact, kalau you ingat zaman tu kita orang more kepada macam okay, dia bercakap I macam pak ketawa ke tepi dia je kan. Sebab dia memang kelakar. So Betul. dia kelakar dan I get his joke. There are times, you know, macam I tunggu je apa yang kau nak cakap. You sambut je. I sambut je. Tak ada, you know, dia gets to a point yang tak ada skrip dah. Oh, tak ada skrip dah masa tu? Kita I think by second season dah tak ada skrip dah. Second season ada skrip, the third season tu dah tak ada skrip. Because, bukan kita tidak menghormati skrip, tapi sebab kita tak boleh nak deliver skrip. Oh, okay. Kan, because we continuously lawak, gelak dan Aziz akan pick up benda yang immediately there and then. So skrip dah become irrelevant. Kan? So that's what happened lah. Okay, kalau kita katakan Rina Han lebih popular sebagai pengacara daripada pelakon atau penyanyi. Ya. Betul. Agree. Agree. Sebenarnya saya tak pernah rasa pun diri saya popular. Honest, you know, that's my honest answer lah. Saya cuba semua. Mana kata start sebagai model sebab masa tu memang kita macam mana aku cari duit kan, macam orang kata buat modeling, boleh dapat bayaran, okay boleh, you know, kita as simple as that, just yang penting cari duit kan, dan menyanyi lah apalah semua. Tapi I didn't really even nyanyi pun sekarang ni. I actually cut 2 album tapi I pun tak ingat lagu I. Tak ingat langsung. Lagu Zian Azin tu aku ingat. Sebab dia top kan. Aku sendiri tak ingat. That's how it was lah kan. Okay fine kan. But I'm just fine with it. Mana kata tak popular tak apa. Tak ada masalah. But I'm there. You know. But Pop Quiz yes did mengangkat dan meletakkan saya di satu level yang mana orang ingat. Orang ingat for a long time. Rezeki lah. Ya, rezeki lah. Okay. Kita nak flashback lagi lah. Rina Han. Siapa Rina Han sebenarnya? Sebelum Rina Han di bersada seni ni, dalam usia belasan tahun dalam bidang modeling ni, kita nak tahu flashback sikit siapa Rina Han sebenarnya. Lepas tu kita nak cerita zaman-zaman kegemilangan jadi model tu. Model zaman dulu. Siapa Rina Han sebenarnya? Siapa I think because I was too young entering the industry, even I do not really know who I am. You know what I mean? Bila kita terlalu muda, kita tak kenal diri kita. Kita tak tahu. Kita just go with the flow. So, there's nothing much to talk about. Macam mana your family background dulu, you study kat mana ke, if you want to share. Dan macam mana Kak Rina terjebak dalam bidang modeling? Mak bapak bagi ke? Memang dia orang support Kak Rina untuk masuk dalam dunia modeling, dalam industri seni? I rather not share that part because kalau you notice, I just don't share my family background and there's no, memang tak ada lah, memang I don't talk about it openly because it's not, they are not supposed to be in the limelight. It was just me, my choice, so I live with it. You know? Kita menghormati tu. Yes, tapi macam mana Kak Rina sendiri yang masuk dalam dunia modeling? I was discovered, kan dulu-dulu kalau you nak tahu, dia bukan macam zaman sekarang. Dulu-dulu, kalau you pergi shopping complex, akan sentiasa ada talent scout. So, I was discovered by talent scout dekat Bukit Bintang. Oh, okay. So, because, you know, kalau sekarang ni, kalau ada talent scout buat macam tu, very creepy, okay? Kita akan macam, apa hal kau? You know, but pada masa itu, tak. It's like that because, I jalan with my friends, I can't remember pun siapa, but you know, there's this guy and dia just terus datang je kat hey, you look good. Dia cakap, you nak jadi model? Saya macam, ya betul. So, of course kita don't trust him at first. Dia tunjuk kad dia tunjuk dia punya the model portfolio yang dia carry semua. Then dia kata, dia bagi tahu company Image CE. Do you know who owns Image CE? Yasmin Yusof. Oh, Yasmin Yusof. Yeah. Okay. So kita kan bila sebut nama Yasmin Yusof, kita terus macam wow, I would like to meet her. Alright. Kita punya excitement tu more of meeting her.
Macam I don't really rasa Yusuf macam lah ketika kan itu. Miss Malaysia kot. Kan. Kita tak rasa lah macam kita macam ya sangat nak jadi modelnya. So kita pergi and she herself was very nice, macam dia welcome us, dia sembang kita semua. Dan dia kata, oh boleh kan. Kita pun macam okay. If she thinks I can. You know? Kita akan rasa macam itu because bila kita rasa orang yang popular, orang yang prominent, you know, cakap you boleh, takkan kau tak boleh. You have, kalau you don't trust yourself, you better believe this person kan. So that's what happened. And also di situlah kita mula. Kak Rina 16 17 macam tu kita start. Sekolah lagi. Yeah. You're still very young lah kan. So start lah modeling. Start modeling. Tapi kita train dulu. I mean catwalk apa semua kan. It was good experience lah. And then from there on kita bercampur. And then dengan Tiara Jacquelina kan. Kita join apa nama company dia dulu? KitKat. KitKat model. So yeah. Tak cerita-cerita nak jadi Puteri Gunung Ledang sekarang. Idol lah. Jadi mak dia pun tak lepas. Yeah, so gitulah. Gitu. So from there you start dengan album dulu dan yeah. Okay. The thing is menjadi model pada zaman itu memang very glamorous. I think it's so much more glamorous than it is today. Oh, okay. I rasa lah kan How sebab about the payment during that time? itu dia masalah dia tak balance, you know what I mean. Because you tampil glamour tapi the payment was very small. So you kena get more jobs macam nak dapat iklan TV semua tak banyak, you know. So I rasa macam alamak, dia jadi macam berat because people expect you to portray a certain image. Yet kau tak ada duit kau macam cukup makan je macam you know what I mean tak? Berapa So benda masa tu dia orang bayar usually macam catwalk macam RM80 per show. Catwalk for one show RM80. So it mean that kalau you nak lebih you kena buat 2-3 memang tak larat lah terkejar-kejar, you know what I mean. Like you location different location dan jarang lah I dapat 2-3 pun. Nak dapat satu seminggu pun kadang-kadang payah, you know what I mean. 1-2 seminggu tu, that's the average, you know. It's still, imagine tak cukup, mana cukup, you know. So yeah, I end up thinking like apa aku nak buat, you know. I love doing that kan. I love doing sekali-sekala you dapat print job, you dapatlah buat iklan. Itu jumlah besar lah. Itu besar lah sikit kan. Macam antara iklan besar yang I buat rokok lah, iklan rokok those days. Kent, Benson. So macam Benson at that time paid me 10,000. 10,000. So banyak lah. Besar lah masa itu. Pada masa itu. Sekarang hidup lah kan. So bila in between job, I'm thinking like, apa aku nak buat? Kalau aku jadi waitress ataupun jadi, dia macam tak boleh, tak ngam, you know, because masa, kalau kerja office pun tak boleh, tak ngam, because siapa nak bagi kau cuti, nak pergi buat show, you know. So, I was thinking, masa tu karaoke baru keluar. Okay. So, baru discover suara sendiri. Faham? Baru rasa tak macam karaoke lah. Bukan, kawan-kawan pergi karaoke, kita pergi karaoke. Aku boleh nyanyi lah. Kawan-kawan cakap, lah aku boleh nyanyi. Ya, aku boleh nyanyi. So, confident tu naik disebabkan karaoke. Then, we start to form band and I actually nyanyi di club, you know, tak lama, I think tak sampai setahun lah. Nyanyi di club di Melaka, di Johor, di Genting Highland. I was there for 3 months, you know. So, this is how I know that I can sing. Nak kata sedap tak sedap tu secondary lah kan. But people pay lah. Kan? People pay for me to sing. So, bila ada pay tu maknanya okey sedap lah. Okey dah tu. Jadi, bila saya rasa macam, boleh nyanyi. So, ingat lagi, if you know Emma G40, arwah dah. Ya, kenal. Itu kawan baik I tu. Ya, cakap artis, kawan baik. So, I dengan arwah lah, dia sembang. Mak, aku rasa aku nak jadi penyanyi pula.
Okey, dalam karaoke, lepas tu ikut band, live band semua. Aku rasa aku nak jadi penyanyi lah, Mak. Aku nak buat album. Aku pula ada rupa. So, Emma yang tak, dia lah yang akan push kan. Yes, kau patut jadi penyanyi. Kau ada rupa. Macam tu lah kan. Mestinya. So dia make up kan. Dia make up kan akak. Pakai elok-elok. Okay. Sekarang ambil gambar. So dia make me appear like I'm a star first. Faham tak? Itulah jasa dia kan. So dia make me look like I'm a star first. Padahal aku tak ada nobody pun. Alah, model pun bukannya popular. Biasa je. You know what I mean? Level biasa je. So when I already have those photos, dia kata, okay, sekarang kau dah ada modal. Kau pergi recording company, kau cakapkan dia orang, buat audition untuk kau. Dan So I was like, boleh ke gitu? Masa tu umur kita tak 21 pun tak sampai kan. Macam terketar-ketar nak masuk office orang. Pergi sendiri? Kita manager tak ada, apa tak ada. Wow. Tapi Emma dia tak boleh pergi sebab dia dekat dekat salon dia kan. Tapi dia cakap pergi. Dia duduk carikan company mana, kat mana office, apa segala semua. So I went to Polygram. I went to Polygram pada masa tu, you know, pemikiran budak. Kenapa I pergi Polygram? Sebab Polygram pada masa tu artis dia Scorpion. I suka Scorpion. Kumpulan Scorpion tu. Nampak tak, simple je otak aku. Ya, bagus ketika itu. So I went, and of course I went fully made up and everything, you know. So terus dia cakap, okay, saya seorang penyanyi. Saya nak Saya seorang penyanyi. Okey. Emma dah ajar. Emma dah ajar. Arwah Saya seorang penyanyi. Jadi saya nak nyanyi untuk Syarika. Wow, dia punya keberanian tu ya. Okey. Sekarang kau suruh buat, mampus tak boleh. I dengar apa terkejut. Okay. Punya terkejut. Dia orang terkejut. I tak terkejut. Dia orang terkejut. Dia orang bagi audition. Okay. Then you tunjuk tak screen tu. Wow, Minum air kalau. The thing is, what I can share is when you are so confident in yourself, the world tak berani nak lawan you. I like that statement. The world just has to agree. Dia salute Dia nyanyi. What's the first song you nyanyi? You ingat tak? Tak ingat. Tapi hari itu I pergi jumpa Billy Tan. Dia terkejut tau. Dia macam tengok budak ni Dia cakap kata, okay, dia boleh tak audition dengan Ahmad Nawab. Ahmad Nawab terus. Hebat. Masa nak pergi audition tu baru aku menggeletar. Baru tersedar. This is real, man. Itu season dia. Tak main-main ni. Ahmad Nawab pula tu. Okey. Dia orang pun confident Sampai I tak boleh nyanyi tau. Lepas tu, mana confident dah tak ada dah. Sebab itu hari tu, somehow, kau dah make up, dah apa semua, kau dah rasa kau princess. Kau masuk office orang. Bila masuk lagi audition tu beberapa hari kemudian, tiba-tiba macam baru reality hit. Macam, apa kejadan, macam mana aku ni? Menggigil-gigil. And then those days ni bukan zaman handphone semua tak ada ya. Kalau ada handphone boleh juga kau mak ayam. Mak ayam pun tengah sibuk blow rambut orang kat salon. Ya Allah. Lepas tu nyanyilah juga. Tak nyanyi. Ahmad Nawab tak marah ke? Lepas tu tak ingat. Lepas tu apa yang terjadi? Aku sekelak daripada Allahu Akbar. Tenang. Minta tisu satu. Air mata semua dah keluar. Dah lah datang dengan princess. Lepas tu
audition dengan Dato' Ahmad Nawar arwah. Lepas tu dah panggil audition. Tak boleh menyanyi pula. Tak boleh. Aduh, ya Allah. Orang memang kelakar kalau fikir balik. Sebenarnya kan, akak tak pernah cerita balik dalam keadaan kelakar macam ni. Aku tak tahu nak buat apa dah ni. Terkejut. Betapa level confident you tinggi I kagum. I kagum. I pun kagum. Apa nak jadi podcast? Astaghfirullahalazim. Allah, selalu I menangis dengar cerita orang perasaan ni. I gelak tak berhenti sampai mengalir air mata. Okey kan. Okey. Dia pula bagi tisu kat I. Allahuakbar. Ada zaman tu industri. Lepas tu apa terjadi? Dah tak boleh menyanyi, dah feeling dah vogue dah. Dah habis lah. Dia masa tu I tak ada nyanyi sebabnya memang tak ada nyanyi. Masa tu rasa alamak aku fake. But anyway, dia tak marah sangat tapi dia disappointed dan dia kata nyanyi sikit. Nyanyilah sikit. Tapi dia memang tak confident. So dia kata, kau ada talent. Itu another prominent person, orang famous, orang terkenal yang bagi kita semangat kan. Dia kata kau ada talent. Dia kata cuma kau kena asal sikit. Dia kata kan. Walaupun menyanyi sikit. Walaupun kau nyanyi sikit. Lepas tu dia cakap okey. Dia kata dia suruh I ambil masa, build my confidence and come back when I'm ready. Oh, okay. And I never did. You didn't go back. Tak pergi balik sekali lagi. I never did. Sebab I dah malu. Aduh. Sebab dia macam bateri habis tengah jalan gitu kan. Macam kau nak confident. Tiba-tiba alamak aku tak boleh buat benda ni. That's what happened. But somehow I ada engagement masa tu dekat Melaka dengan band. I nyanyi dengan band kan. Because when I was young and even now pun I kan gila-gila. So on the stage, I can perform, I can melompat and all that semua. So I cuma cakap dengan Billy Tan macam ni lah. Hyper lah. Hyper kan. So I cakap dengan Billy Tan macam ni lah. I tak ada masa nak pergi audition. I pula kelas. Kau macam hal ya kan Bila. Aku dulu macam I tak ada masa nak pergi audition pula. Maksudnya bukanlah menyombong. Maksudnya I'm too busy gitu. Macam aku top artist. Aduh ya. Maksudnya masa tu because I'm already performing kat Melaka masa tu. Dia cakap, why don't you come? Why don't you come and see me on the stage? Sebab pada masa tu rasa pemikiran tu macam tau. Oh, kalau dia datang tempat aku boleh control stage ni. Okay. Tak perlu fake. So kan, mungkin mungkin dia suka aku tengok kat stage aku. I takut mungkin dia nak bawa Ahmad Nawar sekali. Ini dah podcast borak-borak kawan-kawan. Okay. Allahuakbar. Okay, nah. Okay. So? Okay. So anyway, somehow, it didn't happen. He didn't turn up also because dia I don't know, maybe dia sibuk ke apa ke, tapi dia kata dia nak datang, tapi dia tak datang. Then lepas about sebulan macam tu dia tak datang, I terus call dia cakap, you nak sign up, I ni pun tidak. Kalau you tak nak sign up, pergi company lain. Kopi menyanyi pun tak tahu. Astaghfirullahaladzim. You punya confident level I tak tahu tahap mana Kerana dia punya team. Okay. Kifi, that's not the best part. The best part, he signed me up. Walaupun dia tak ada
Tinggal you audition, nyanyi macam mana lagi? Allahu Akbar. Biar kan nyanyi sikit depan Ahmad Nawam tu. Yang tu je lah. Oh, hebat lah. Maknanya you memang lagi hebat lah. Okay, faham. Okay. Moral of the story. Right. First, you gotta be confident. Okay. Kalau kau tak confident, kau duduk rumah je lah, dik. Okay, moral of the story. Confident level. Satu, confident. Tapi above all, Okay. what I believe, rezeki. Tapi I ada baca bila buat album lagu tak naik-naik. Lagu tak popular pula. Macam mana tu kan? Kenapa ni? Tak, pada masa tu, You rasa dah popular? akak dah terima realiti. Mana nyanyi nak. Ucap-ucap terima realiti tak boleh menyanyi. Alas kecawin. Dua lagu ke dua album ah? Dua album. Dua album apa pun dua album. Kawan dia kalau dua album, lepas tu baru sedar bahawa tak boleh nyanyi. Bukan tak boleh nyanyi. Tak sedap macam Zain Azin. Okay. So saya Boleh lah nyanyi. boleh lah nyanyi. Boleh. Tapi taklah sedap. Okay. So kan nasib baik tu, nampak tak? Perjalanannya disusun bagaimana? Nasib baik tak nyanyi depan Ahmad Nawab tu. Kalau aku nyanyi tu dah tentu kena reject. Okay. So maknanya you start dengan dua album dah terlepas jugalah. Ya. So at least I am singer. Yes. I dah ada 2 album at least. Yes. Laku tak laku belakang cerita. Kalau hujung-hujung tak boleh nyanyi. Then from there, macam mana tiba-tiba you jadi pelakon? You berlakon dulu kan sebelum mengacara ke? Tak mengacara dulu. Mengacara dulu. Pengacara. Berlakon tu sebab Elma Fatimah. Oh. Yalah, nama kan dah naik Rina Han ada album. Masjid. Apa dia? Rina Han dah naik dengan 2 album dan mengacara lah. Belum lagi. Belum lagi. So, Berlakon dulu Emma offer me offer me berlakon drama. Macam mana Emma nampak bakat you pula? Tahu lah. Agaknya, tapi aku tak sempat nak proper depan dia. Sempat. Tunggu dia panggil. Dia terus panggil, kita pun terima je. Oh, hebat Ya. So, masa tu the first drama berlakon dengan arwahan Nimusin. Tajuk dia tak ingat. Masa tak salah. Demi masa ke macam tu lah. And Irma Badar yang direct. Kita shoot dekat Tioman. Dekat Tioman, kat sini. Macam tu lah. Kejung lah sebenarnya. Tapi confidence level tetap ada lah. Tapi mak leadnya. Tetap. Kan? So, Kak Rina melalui fasa dari penyanyi, pelakon dan pengacara. Itu zaman-zaman Rina Han ketika itu kan. Adakah lagi yang tertinggal zaman-zaman tu? Tak adalah. Itulah. Basically itu je lah. Berlakon, menyanyi. Zaman ketika itu, industri ketika itu dengan industri sekarang, apa yang Kak Rina boleh katakan? Sama. Basically sama. Tapi yang berbeza, yang menjadikan things change, social media. Social media mengubah landscape. Kan? Mengubah a lot. Which is, ada banyak bagus dia, sikit lah tak bagus. Yang tak bagus tu atas penggunaan masing-masing lah kan. Ya, betul. Tapi, sebagai artis, I would say good for them because dengan adanya social media, dia orang tak perlu tunggu wartawan. Dia orang sendiri boleh move untuk naikkan diri dia. Wartawan tunggu dia orang. Ya. Kalau dulu tak boleh. Wartawan tu macam kan bos kita. Betul? Kan? Artis-artis 90-an dengan wartawan tu macam bos dia. Dia macam apa saja kan, macam dengan alamak dia tu nak ambil gambar aku lah. Macam jenuh. Kan? Tapi sekarang the different things have changed. So, soalannya tadi apa yang berubah kan? Dia different. Yalah, teknologi membuatkan semua benda berubah sebenarnya kan. Tapi when it comes to the industry, macam for me personally, because I think I last berlakon lama dah. Lama sangat. Tak ingat pun kan. Cuma kadang-kadang ada je drama-drama tu I jadi extra.
just because I tulis skrip ke, ataupun I happen to be there ke, I tolong kawan. Kadang-kadang kawan tengah shoot kan, kak tolong. Lalu buat je, kan tak ada masalah. Tapi untuk for me to play big role ke apa ke, tak kot. I wouldn't. Because since 1995 when I started jumpa my talent in writing, then I know that this is me. Baru. Ha. Suit you. Yes. Not fake lah. Tak. yang sebelum tu semua fake. Yang sebelum tu semua macam you bukanlah fake kan, but you force yourself. Yes. You force yourself to do something that you don't really know whether kau betul-betul akan suka atau tidak. Kan? You tengok orang, because okay, most people would think that I am extrovert. I wouldn't know because sometimes I feel like I am, but most of the time I'm not really. Maybe I'm just an ambivert. I'm not sure. Tapi I tak suka sebenarnya the limelight. Oh. Yes, penat for me. Penat because you have to live up to certain expectation. Kan, you kadang-kadang you are not allowed to be yourself because there bound to be people around you yang akan cakap, kau artis kau tak boleh macam tu. I was like, hello. So that's why macam sekarang I found my freedom because I tak suka orang label I as artist. I prefer kalau orang cakap I penulis, pengarah, because that's what I do and that's my passion. Kan? So bila menulis ni, Kak Rina belajar ke macam mana? tak really. But, I start again, confident tu yang penting. Confident kena number one. Dia start tak belajar. Belajar? 20 tahun kemudian baru belajar. Okay. Taklah 20 tahun, but I start in 1995 sebab Ahadiat Akasha. Sebab Ahadiat, masa tu I rapat dengan dia, kan. So, lepas habis buat pop quiz, saya cakap, alamak, bosan lah, tak ada apa benda nak buat. What do I do? Apa nak buat semua? So, dia kata, kau tulis lah, dia kata. Dia kan top, masa tu dia memang penulis top lah. Dia ada publishing house, kan. Tulis lah, dia kata. Aku tahu kau tulis je, dia kata. Kau tulis je, nanti aku tengok. Nanti aku guide if need be, dia kata. And I started writing tanpa tahu guna komputer. So, I tulis pakai tangan. Pada masa tu, I dah ada company buat event. So, sebenarnya kalau kata macam pakai tangan seorang-seorang tu macam bagus sangat lah kan. Tak, sebenarnya I have secretary yang bantu I juga. Macam tulis-tulis pada kau tulis pula. Macam tu kan. Aku tulis tak lalu dah. Okay, kau pula. Macam tu. So, buat pakai tangan. So, I tulis je. Tapi dia sebenarnya dia punya pushing factor was dia cabar. Dia kata, sebab somehow kita rapat kan, so dia tahu how my brain works. Macam kau tak boleh buat lah, kau tak salah, macam tu kan. Macam akan ada satu macam pantang orang cabar. Pantang kalau orang cakap kau tak boleh buat. Apa salah aku tak boleh buat? Macam tu. Lainlah kalau kau suruh aku rocket science, itu something yang aku memang wajib belajar kan. Tapi kalau benda tu orang lain, normal people boleh buat, I should be able to. I may not excel, but I must first try. Itu I punya principle in life lah. Jadi, bila dia gelak-gelakkan, dia kata, kau tak mampulah tulis novel. Macam tu aku kena buktikan kepada dunia ini. Confident macam mana pula? Fidon. Confident macam mana pula? So tulis. So dalam masa sebulan siap. Dan siap tu, gelak lah. I gelak because I thought like, yes, I did it. So bagi kepada dia, just to buktikan yang I mampu. Publish tu, I tak bayangkan dia nak publish. I rasa macam, okay lah, kau jangan nak kata aku tak buat. Itu je yang penting kan. Tapi bila, I think about 1 or 2 months later, he came back and kata, okay, kita punya layout macam ni. Kau betul-betul nak print ke? Serius ke? So, kita rasa macam excited lah. So, I was asking him, banyak ke edit?
Kan? Saya taklah touch up tata bahasa sikit-sikit. Betul ke macam kita dah masa tu dah datang balik yang kita punya confidence tu dah hilang kan. Datang balik takut kita macam betul ni. So dia keep on saying okay boleh kan. So bila dia dah buat, kita comparekan balik dengan kita punya tulisan, memang tak jauh beza. Terror lah sebenarnya. Rasa macam aku terror sebenarnya. Dia macam sebenarnya aku ni genius. Dia tiba. Taklah maksudnya kan kita rasa macam macam mampu. Then maybe because Allah memang dah ditakdirkan kan, Allah nak push me into this. The first novel title RM 100,000. Yes. Zaman tu banyak lah 100,000 tu. Sekarang ni it's not the same value kan. So somehow maybe media pick it up because I'm a singer. Rinahan the pop quiz host kan. So orang bercakap pasal novel tu dan novel itu hendak diangkat ke drama. So bila producer approach nak buat drama, so I cakap, I sebenarnya tak pernah tulis skrip pada masa tu. But of course I've seen script because I've acted kan. So I cakap, boleh tak bagi saya yang tulis skripnya? You offer yourself. Gitu. Of course. You are the writer. So, padahal I don't have any knowledge about how to construct a script. Dia kata okay boleh. Sebab kau confident kan. Okay, dia kata boleh tu, barulah kita macam, siapa nak tolong aku ni? Seperti biasalah kan. Seperti biasa. So, I telefon kat Dila Hussein. Dila Hussein dah memang tulis skrip kan. Telefon dia, cakap dengan dia, minta tolong dia. Kak, explain lah kat dia my situation. So dia kata, boleh tak Kak ajar saya? Tu bantuan diperlukan kan. So dia kata lah dia tak ada masa. Tapi dia kata, senang je. Again, bila orang popular, orang prominent cakap, you boleh buat, benda tu senang. So you trust yourself, you rasa macam tak. Okay, boleh. Then dia bagi sample of her work, skrip lama dia cakap, okay kau follow je. Mana yang kau tak reti, mana yang kau tak faham, kau call Kak. Nanti Kak explain. So, I pun follow, baca dulu, fahamkan dulu, tanya dia, ini apa, kenapa dia gini, kenapa dia gitu, so semua on the phone, Once she explain everything, then I try to construct my script lah, my cerita lah. Buat menggeletar jugalah buat directornya Kak Fauziah Nami. Allah. Garang kan dulu, rasa macam takut. Menggeletar jugalah nak bagi kat dia ni. Cakap apa? Okay, tak apa. Masa tu Kak Dina cakap tak apa. Bila kita bagi kat director, kalau director kata dia tak suka, kita ubah je, tak ada masalah. So, I berlakon lah watak tu. Jadi kan skrip tu dah lah you yang buat. Dia cerita lah, dia macam it falls just naturally, kan. And then from there on, I just continuously writing. Of course, lepas projek RM 100,000 tu memang macam orang kata dia macam lucky charm lah, kan. Dia start je, dia jalan smooth. Lepas tu, what? Macam mana kau nak cakap orang aku penulis? Aku pun tak sure aku penulis. Dia selalu macam tu kan. Macam, kau rasa macam, okay, aku boleh tulis, aku nak tulis dah. Tapi betul, kalau aku penulis, aku pun tak tahu. Kan? Tapi tak apa, kita jalan je. So, I was trying to sell my script because I love writing so much. Start because kita ni zaman tu kita selalulah duk lepak dengan dia orang semua, kita production house kan. So cakap dengan semua orang, kalau nak I tulis skrip, promote diri kan, bagi tahu. Zaman tak ada social media. So bagi tahu kalau nak buat skrip, bagi tahulah. Kalau nak skrip, bagi tahulah, macam tu kan. Sampai dah terjuri kan. Dulu juri itu kan PM. Apa ke nama company dia buat dulu. But he was also another prominent person yang bantu saya. Because cakap dengan dia, cakap, tolonglah. Panggil dia juri je masa tu. Lebih kurang je umur kan. So, tolonglah. Nak jadi penulis skrip, nak jadi penulis skrip. Tak kisah. Dia kata, kau nak bayaran berapa? Tak kisah. The thing is, ini satu benda pula for me. Even from back then, bila I'm not very certain I punya quality, I punya level, I don't talk about money.
I will not. Because apalah apa kau nak bayar. Kau tak bayar pun tak apa. Aku anggap ini aku punya learning curve kan. Tapi once I already know, takkan tak payah. Takkan tidak. Takkan kan. Takkan tak hari ni hidup dengan confident je. Skill dah tunjuk dah ni. Bayaran kena lah masuk setimpal dengannya. Yeah. So anyway, yeah. So juri yang promote, because dia PM, dia in the industry, dia lebih rapat kan. So dia yang duk promote. Tiba-tiba dia macam few months juga lah macam tak ada apa lagi, okey tak apa. Tapi kita kita dah seronok nak jadi penulis ni, duk tulis dah bermacam-macam cerita, bermacam-macam sinopsis, bermacam-macam proposal. Tapi tak jual-jual. Satu hari dan semua yang tulis tu bagi kat juri. Ni aku ada proposal baru. Ni aku ada proposal baru. Macam tu kan, bagi. Satu hari, within the same day, he call me, 3 terus telemovie. InsyaAllah. Alhamdulillah rezeki. Yang ni nak. Macam, dah nervous dah. Macam mana ni nak balik tiba-tiba. Macam alamak. Alamak sebenarnya. So, macam best lah kan. But then, from there on, everything macam orang kata lah dia. Okay, dalam banyak-banyak skrip you buat kan, berapa persen ataupun berapa cerita hidup you sendiri yang you selit dalam all the script? Ke tak ada langsung? Tak ada langsung. I wouldn't. Tak ada. Because my life is my life. Macam dia tak sama. Me lain, my life lain. Because my life melibatkan orang-orang. Ada orang-orang lain di dalam hidup saya kan. Yang tidak boleh, yang tak patut So how you get the inspirations of every story? Yeah. Dulu kita fikir. Kita fikir. Kita rasa macam kitalah yang memikirkan cerita itu. Tidak. Sebenarnya, usually kita pick up maknanya berita-berita utama ke apa ke, macam kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling. Tapi, macam lately, dah malas dah nak fikir. Usually, I just tunggu je. Klien nak apa? Klien nak apa, focus on what they want, understand their needs, and that's how I work. And tadi cakap kan macam for the first 20 years memang that's how I started, without belajar apa-apa, until that was start tu tahun 95 kan, dan I think sekitar 2004-2005 baru I start pergi Finas belajar. So that is around 10 tahun itu kan. Bila pergi Finas, baru bila mula belajar, dia baru cakap, ada structure. Kan macam, ada teknik. Aku tak pernah tahu pun. Dan aku dah dalam industri ini 10 tahun. Dan aku dah memang, itu dah jadi mata pencarian utama. Kan, dah tak buat dah berlakon ke apa ke semua kan. So, masa tu baru terdetik macam, banyaklah kau tak tahu lah. Then I keep on going to classes. I keep on joining classes. Yang paling besar, I think tahun 2016-17, tak ingat. Yang masa itu pun Finas juga. They brought in script writer from Hollywood yang tulis cerita Brad Pitt, Fight Club. Dia tulis Fight Club. So I can't remember, dia orang 2 orang mengajar, I can't remember their name. So dia orang jelaskan macam mana the structure and all that semua, tu faham semua. Memang dia jadi macam apa tau, dia jadi macam selama hari ni aku buat apa lah, apa yang aku tulis selama hari ni, apa benda, macam mana, how do I get here? Because dia jadi macam kau zero balik semula. Kan. And how I started directing, I actually directed my first drama at the age of 27, 1997. Just simply because skrip tu macam orang kata, skrip tu macam aku tak faham lah cerita ni, macam tak best lah. Apa pasal lah tak best? Kau yang tulis. Kau tanya pula. Last mai aku jadi direct. Tadi aku dah tulis skrip, aku dah tukar jadi pelakon utama. Yang ini, aku pula direct. So, because the thing is, that's how it unfold lah. Macam mana dia berlaku, macam mana dia jadi kan. Because bila I challenge them, like, ideas kan. Bila orang kata ni tak boleh buat tu, tak boleh buat tu, I can do it. Let me do it. So, I do it.
Kan? So dia kan macam, dia ni biar betul. Tapi the first experience tu was very tough for me because satu, zaman dulu this is 1997. So, director perempuan tak ramai. Satu. Dua, I'm too young. So, kru tend to tak betul-betul bagi kerjasama yang baik. Respect sangat. Tak respect sangat. Dia macam rasa macam, apa dia ni? Kan? Dia get to a point that they question my shots. Kita nak buat shot, dia macam, kenapa? Kita, okay, letak track, kita nak track gini. Kenapa soalan dia? Macam, boleh tak jawab 3 hari kemudian? Kita buat dulu. Semalas aku nak fikir. Tapi benda tu very challenging. Although kita appear to be tough in front of people, sebenarnya ganggu lah kan. Kita rasa macam, kan. But, from that on, itulah yang pergi ambil kelas kat Finas and all that. Learn. But one thing, until today, I tak pernah rasa I pandai. I tak pernah rasa I pandai dalam apa pun. Dalam writing ke, dalam directing ke. I know I can do it. And I also know there are people who are better than me. Kan? But I never second. Tak rasa lah macam aku tak layak ke apa ke, tak. I'm just okay je. Boleh je. Boleh je. Tapi Kak Rina, relevan lagi ke novel di zaman sekarang? Sangat. Kenapa you kata begitu? You tengoklah berapa ramai orang menghadiri PBA KL. Millions ya. Siapa millions tu? This is the market. Kan? So, the thing is, yes, bila akak pun bila nak tulis tu, rasa macam, ada orang nak beli ke novel? The thing is, beli tak beli tu secondary. Because rezeki kan. Tapi ada market tak? Kan? Ada. Macam cakap lah, untuk saya fikir jauh-jauh, tengok PBA KL tu, millions. Berjuta orang datang untuk seminggu. Siapa dia orang ni? Kenapa? Bukannya kata, hari ini artis ni datang. Tidak. Hanya community itu saja dan community itu berkembang. Kan? Dan kenapa saya menulis? Kenapa akak tulis novel? Because I have been writing script up till now, tak tahu berapa ratus sebenarnya for drama TV kan. Tapi menulis skrip dia lebih kepada kita dengan kita punya production team dan kita punya kerja tu, hasil tangan kita tu tak sampai kepada penonton. Penonton tengok drama, dia bukan tengok skrip kita, dia tengok lakonan, direction. Dia it's a hasil kolaborasi kan. Tapi kan kalau orang kata, orang tengok kan, Allah, skrip drama Melayu macam tu je lah. Pusi-pusi sama je. Betul. Sama juga dengan kadang-kadang baca novel, pusi-pusi je love story. Yang itu juga yang dipaparkan. Dan yang tu juga lah sebenarnya boleh jual. Yes. Sebab tu, I didn't write cerita yang sama for novel. Untuk skrip, I have to. Because I cari makan dan kalau kau tulis skrip yang tidak diterbitkan, berhentilah kerjaya script writer itu. Kan? You kena terbitkan dan marketnya begitu. Because kita, it's not just the producer, it's also the station. Kalau kita nak salahkan station pula, station terpaksa mengikut kepada kemahuan penonton. Macam kalau ada pula kita dengar nanti penonton kata, bukanlah penonton, netizen lah kan, akan kata, tak adalah penonton dah pandai dah, tak nak macam tu. Sebenarnya itu percentage yang kecil. Dia orang ni yang jawab macam tu, dia orang tengok Netflix, dia orang pun tak tengok TV3. Yang tengok TV3 tu makcik-makcik kampung, orang-orang yang tak tengok Netflix. They enjoy that kind of story yang dia orang enjoy. Kita kena bagi dia orang apa yang dia suka lah. Kalau kita bagi cerita yang, bukan kita tak mampu nak buat cerita-cerita yang, in fact kalau kita tengok sekarang ni banyak dah drama lokal yang kualiti dia sangat tinggi, sangat bagus. Tapi tak boleh dibuat dengan banyak sebab tidak disupport oleh penonton. Kan? So, itu dia market and demand kan. Tapi macam novel, I personally, I write what I want to write. Why? Because I nak tinggalkan something. I'm not going to be here forever. Confident lah kau macam mana pun kan. Yeah. Kau tetap tak akan be here forever. Tapi kerja I boleh be here for a long time if it is good. Kan banyak hasil-hasil kerja
orang lain kan, sastrawan ke ataupun penulis-penulis yang hebat yang masih hidup sampai hari ni. Kan? So that's why I write novel dan I terbitkan sendiri. Tapi I tak ada masa nak promote dan market kan, sebab sibuk dengan kerja-kerja writing scripts and all that. Tapi I will continue. Plan dia, kalau aku dapat buat 1 tahun 1, Alhamdulillah. Buat je kan. Duit tu datang tak datang tu macam-macam. I punya prinsip pula, tak kisah. Some of my family member rasa macam bodoh lah kau ni. Macam, dah lah kau tulis. Betul kau tak promote business kau tak make money. Dah kaya sangat ke Rina Khan sekarang? Orang fikir gitu kan. Tapi bukan pasal kaya tak kaya. Well, to print pun tidaklah memiskinkan kita. Bukan mahal sangat kan. Tapi it's okay. Buat and let it be there. So insyaAllah. InsyaAllah. Dia akan jadi amal jariah. Amin. Ya Rabbal Alamin. So, soalan terakhir apa yang you nak tinggalkan lagi, legacy Rina Khan? Apa yang you bakal tinggalkan? Itulah dia. Karya-karya you. InsyaAllah. InsyaAllah. I hope dia cukuplah untuk menjadi legacy, untuk ditinggalkan, untuk supaya penonton, pembaca learn something from it. Kita banyak sangat reading material, novels especially, because market hari ini, bukan hari ini je, in fact kalau kita tengok from way back when kan, bila kita cakap novel cinta apa semua sangat laku. Sangat laku sebab masyarakat masa I was young, I too bought buku novel-novel cinta. Sebab kita muda kan, jadi sekarang ni kita dah umur begini, jarang beli buku. Sama je dengan wanita-wanita lain yang seumur dengan I. Ataupun lelaki-lelaki yang seangkatan kan. Kita dah jarang beli buku. Tapi bila kita beli, kita tak beli buku cinta. Kita nak beli something yang memenuhi jiwa kita. Kan? So itulah gap yang I try to isi. Yang try to masukkan. Kalau nak kata sama ada menjadi legasi atau tidak, itu alam Allah je yang tahu. Kita can only usaha kan. Dan apa lagi yang impian yang Rina Khan impikan untuk dibuat? Ada lagi ke yang belum tercapai dan confident level tu tinggi untuk mencapaikannya? Actually ada. Come to think of it. Tapi kekangan masa je membuatkan aku tak buat perangai yang dulu-dulu tu. Which is painting. Because ever since is it your idea? Yeah. Ever since PKP dulu, I start painting acrylic kan. And I love it also, tapi tak ada masa nak betul-betul paint, nak betul-betul promote, tak ada masa. InsyaAllah kalau dah tua lagi, ada masa lagi boleh buat, I'll do that. InsyaAllah. Yeah, cover ni I design myself. Yeah. Apa sebenarnya I tengah fikir apa yang you nak sampaikan melalui cover ni sebenarnya. What I want to sampaikan, I would like for people to tengok je terus tahu ni cerita wanita. Sebab itu letakkan silhouette wanita di situ. Kita tak payah nak Apple tu, you know, tragedi buah merah. Tragedi buat Apple. Apple is always associated dengan sin kan. Kalau orang putih lah. Kalau orang putihnya lah. Tapi sedaplah kata dia, dosa yang diwarisi. So I would love to bacalah novel bacalah, silalah. Ini. Mudah-mudahan you enjoy. Minyak apa ni? Minyak wangi teringgit. So air mata di atas simen, gitu. So interesting. So saya mengucapkan semoga Rina Khan terus sukses dan menghasilkan lebih banyak karya-karya yang berkualiti. Amin. Dan boleh dijadikan inspirasi kepada mereka yang lain. Amin. Dan semoga dipermudahkan semuanya. Amin. Thank you Kak Rina Khan sudi bergelak ketawa dengan saya. Amin. Dan saya harap anda juga mampu bergelak ketawa bersama kami. Thank you so much Kak Rina. Terima kasih semuanya dan kita jumpa lagi di episod seterusnya bersama The Ex Editor bersama saya Kifi Razak. Bye.